Pergolakan dalaman Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu kembali menjadi tumpuan dalam politik tanah air. Selepas episod kecoh di Perhimpunan Agong Bersatu dan siri pemecatan serta penggantungan pemimpin termasuk Wan Saiful, Wan Jan dan Wan Faisal, kini suara-suara mengatakan parti itu berada di ambang kemusnahan politik semakin kuat kedengaran. Menurut penganalisis politik, Bersatu kini berada dalam fasa paling kritikal sejak ditubuhkan. Terdapat 3 faktor utama yang mendorong keretakan serius dalam Bersatu. Pertama, dominasi Azmin Ali dalam parti. Azmin dikatakan diberi ruang terlalu besar sehingga muncul persepsi beliau menjadi anak emas Presiden. Kedua, pertembungan dua kem kuasa. Kem Hamzah Zainuddin vs Kem Azmin Ali, masing-masing didakwa berhasrat menguasai kepimpinan parti selepas era Muhyiddin. Ketiga, sikap pasif Tan Sri Muhyiddin. Muhyiddin dikritik kerana tidak menangani konflik dalaman secara tegas, menyebabkan ketidakstabilan berpanjangan. Konflik ini dikatakan menghakis keyakinan ahli dan pengundi terhadap parti yang pada awalnya dipromosikan sebagai pengganti UMNO untuk orang Melayu. Selepas PRU 15, Bersatu pernah menikmati sokongan besar akibat gelombang hijau. Namun, beberapa peristiwa menjadi titik kelemahan parti. 6 ahli parlimen beralih sokongan kepada kerajaan perpaduan. Pemimpin Sabah termasuk Haji G keluar parti. Bubarnya bahagian di beberapa negeri. Gerakan mendesak Muhyiddin berundur, kemudian menarik balik keputusannya. Semua ini menimbulkan gambaran krisis kepimpinan dan kepercayaan. Menurut analisis tersebut, keadaan bergolak dalam Bersatu secara tidak langsung memberi keuntungan kepada UMNO dan Barisan Nasional untuk menghadapi PRN dan PRU 16. Jika Bersatu gagal meredakan konflik dalaman, Melayu mungkin kembali kepada UMNO. PN kehilangan struktur kepimpinan jelas. Perpecahan dalaman PN boleh timbul. Bersatu mungkin tenggelam dari arena politik nasional. Kenyataan paling keras dalam artikel itu menyebut bahawa Bersatu boleh hilang dari radar politik negara jika tidak segera memulihkan keadaan. Ringkasnya, Bersatu kini berada pada titik kritikal. Krisis kepimpinan. Persaingan dalaman. Hilangnya keyakinan ahli. Tekanan menjelang PRU 16. Namun, politik Malaysia terbukti penuh kejutan. Sama ada Bersatu mampu bangkit atau tumbang, semuanya bergantung kepada kemampuan merapatkan saf dan membawa hala tuju jelas kepada penyokong Melayu. Politik Melayu kini berada di persimpangan dan PRU 16 bakal menjadi penentu arah masa depan.